Desas-desus mengenai pempengaruh Marissa Dania menemui pengganti baharu semakin hangat diperkatakan selepas gambar kolaj tular di media sosial. Spekulasi itu semakin kuat apabila seorang lelaki dikenali sebagai Munir memuat naik gambar yang memaparkan Marissa di Instagram miliknya. Hantaran itu seolah-olah memberi gambaran bahawa mereka berdua meluangkan masa bersama sekaligus menguatkan lagi spekulasi dalam kalangan netizen. Malah Munir turut dilihat mengikuti akaun Instagram ibu Marissa iaitu pelakon Abby Abadi. Sebelum ini nama Marissa kembali hangat diperkatakan selepas didakwa sudah menemui pengganti baharu. Terdahulu Marissa disahkan bercerai dengan pempengaruh Ahmad Aslam. Kemelut rumah tangga Marissa menjadi perhatian apabila dia dilaporkan berkahwin dengan Aslam di Songkhla, Thailand pada 27 Disember 2023. Menerusi perkahwinan itu, Marissa bergelar isteri kedua. Berikutan Ahmad Aslam masih berstatus suami kepada pempengaruh Umaisah Mazlan.